Jujur saya akui, saya cukup kecewa apabila ada di dalam Dewan ini dan di luar sana yang membersenda dan memperkotak-katikkan usaha pasukan para perunding kita. Saya faham kalau ada serangan yang bermotifkan politik kepada pimpinan kerajaan, tapi janganlah kita memperlekehkan usaha dan pengorbanan para pejabat awam yang telah berusaha memastikan kedaulatan negara terus terjamin. Ada di kalangan ahli yang berhormat yang menyebut penjajahan ini menggadaikan negara tercinta kita. Saya ingin bertanya kembali, adakah Yang Berhormat maksudkan para pejabat awam ini juga mahu menggadaikan negara? 36-6 Tan Sri yang di-Pertua. Dan berhujah dengan fakta. 36-6. Duduklah. Tan Sri. Sudahlah, duduklah. Duduklah. Apa duduklah? Duduklah. Engkau berhati pun tak ada lah. Duduk. Don't hide behind civil servants. Abang Macam jangan Cakap hina dia pejabat apa, duduk. awam. Duduk semua. Saya gantung pasal duduklah bengi. Tidak ada celahan. Dia yang Tidak ada celahan. Mungkin Macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lain kali. Satu lagi ingatan saya. Take my word for this. Siapa-siapa juga sama belah sini atau belah sini yang menghina pejabat awam, I will take action. I will take action. Anda boleh komen tentang ahli politik. Do not. Jangan komen lagi, dengar dulu. Jangan sebut, jangan kutuk, jangan. You nak tanya menteri kita tidak puas hati terhadap itu lain. Jangan hina pejabat awam. Period. Tapi bila You want me to produce apa yang saya tengok, ada apa yang hantar pada saya? Don't challenge me, please.